Rumpai laut yang perkasa. Rumpai laut memainkan peranan yang penting dalam ekosistem lautan. Rumpai laut membekalkan oksigen kepada hidupan di dalam laut. Semasa si ketam sedang mencari makanan, ia ternampak beberapa ekor ikan sedang bermain dengan rumpai laut. Kenapa ikan-ikan selalu bermain dengan rumpai laut? Bukankah rumpai laut itu tiada rupa? Si ketam berasa hairan kerana ikan-ikan selalu bermain dengan rumpai laut. Hei, kenapa kamu selalu bermain dengan rumpai laut? Oh, rumpai laut memberikan udara yang segar kepada kami. Lihatlah, kami boleh bernafas sepuasnya. Udara yang segar bagus untuk kami. Si ketam mula berasa ragu-ragu. Betulkah? Bagi saya, ia cuma kelihatan seperti rumput biasa. Si ketam tertanya-tanya sama ada rumpai laut itu sebagus yang dikatakan oleh ikan. Si ketam pun pergi ke tempat rumpai laut itu berada. Semasa ia hendak beredar, kakinya tersangkut pada rumpai laut yang bergerak-gerak. Aduh, sakitnya! Nasib baik ada ketam bunga di situ. Ia membantu memotong rumpai laut yang tersangkut pada kaki si ketam. Tolong, tolong. Mari aku tolong kamu. Ketam itu berasa lega kerana tidak lagi terperangkap di situ. Terima kasih. Kalau kamu tiada, aku pasti terperangkap di sini selama-lamanya. Tidak mengapa, kita harus saling membantu. Tapi, apa yang kamu lakukan di sini? Si ketam menjadi sangat marah kerana teringat akan peristiwa itu. Sebenarnya, aku ikut cakap ikan-ikan itu. Aku datang kerana ingin menghirup udara segar. Tidak sangka pula kaki aku boleh tersangkut pada rumpai laut ini. Ketam bunga tidak dapat mengawal kemarahan si ketam. Bukan sahaja tiada rupa, rumpai laut itu membuatkan kita tersangkut dan terjatuh. Fungsi rumpai laut ini apa? Ia hanya rumpai yang tidak berguna. Semua ketam mula berbincang. Mereka mendapat satu idea. Mereka hendak memotong semua rumpai laut. Dengar sini kawan-kawan. Rumpai laut telah menghalang laluan kita. Kita mesti menghapuskannya. Betul! Setuju! Ketam-ketam pun memotong rumpai laut dengan menggunakan penyepit mereka yang tajam. Potong kuat-kuat! Potong semuanya. Mari kita hapuskan semua rumpai laut ini. Ikan-ikan terkejut apabila mendapati semua rumpai laut telah dipotong. Oh, tidak. Aku tidak boleh bernafas. Aku rasa sangat lemah. Tiada lagi udara segar. Suasana di dalam laut mula berubah. Kebanyakan ikan terpaksa naik ke permukaan air untuk mendapatkan udara segar. Tiada lagi udara di dalam laut. Apakah yang akan berlaku pada laut kita?
Kita mungkin tidak akan hidup lama. Bukan sahaja ikan, namun ketam turut menderita kerana kekurangan udara yang segar. Kita tidak sepatutnya memotong rumpai laut itu. Aku sukar untuk bernafas. Tiada lagi udara di sini. Mereka mula menyesal dengan tindakan mereka. Kini, barulah ketam sedar betapa pentingnya rumpai laut. Namun, semuanya sudah terlambat. Akhirnya, semua hidupan di situ mati kerana tiada lagi udara segar. Selamat tinggal, kawan-kawan. Selamat tinggal.